Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar kita di atas usaha yang amat baik menubuhkan Sekretariat Muafakat Felda. Hasil daripada perbincangan dan retreat yang telah dibuat oleh Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, fungsi Sekretariat ini dilihat akan dapat menyelesaikan beberapa isu tertangguh yang menjadi permasalahan di antara agensi Felda dan juga kerajaan negeri bagi membantu warganya yang seramai 180,000 orang di 73 buah tanah rancangan. Pemanis ingin mencadangkan agar Sekretariat ini kelak dapat menyelesaikan semua isu pemilikan geran peneroka dan membantu mempermudahkan usaha permohonan tanah bagi generasi kedua Felda. Menjadi perantara dengan Felda dan agensi berkaitan bagi menyelesaikan isu pencerobohan hidupan liar. Juga meneliti segala isu pembangunan di atas tanah GSA. Isu pengurusan ladang di mana ada aduan berkaitan pengurusannya yang amat lemah dan bermasalah.